Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So sekarang aku dekat The Mines. Aku nak pergi tengok Agent Ali The Movie 2. Dan ini first time aku nak bawa ni, yang kecil ni, tengok wayang. Okay, yang besar ni dah first time dia tengok cerita Didi and Friends sebelum ni. And itu the first and the last time lah dia tengok. So ni kali kedua dia. So aku harap semua went well lah. Sebab yelah, alang-alang kan. Sebab aku sebenarnya Agent Ali ni bukan dia orang nak tengok, aku nak tengok. Tapi alang-alang tu aku buat lah dia orang sekali tengok kan. Sebab dia cerita family friendly kan. So kita boleh tengok lah. So ya, aku akan masukkan review kejap lagi lah. Okay, so ya, let's go. Jom, let's go. Okay guys, so TGV siap bagi ada card card Agent Ali. Nice. Macam dia buat style macam card access ni tu. So kita orang baru settle je yang Agent Ali. Budak-budak alhamdulillah. So review kejap lagi lah. Let's go. Okay guys, so semalam aku baru je tengok Agent Ali Movie 2. So Agent Ali Movie 2 mengisahkan tentang Ali yang sedang menyesuaikan diri dengan projek Satria, which is satu projek di mana Ali ni memakai satu nano suit baru yang dinamakan Satria, dan suit tu adalah untuk untuk Ali basically untuk projek terbaru mata lah, okey, untuk protect cyber raya ni daripada ancaman luar menggunakan Satria ni. And kalau kita tahu sebelum ni Agent Ali ni pakai iris, okey, which is the spek mata tu lah kan. Tapi dalam filem ni iris tu dah dipakai oleh Alisha. So Alisha yang pakai baju kuning tu lah, basically pair Agent Ali dalam cerita Agent Ali sebelum ni kan. Alisha pakai iris while Agent Ali pakai Satria. And dan diorang apa yang terjadi selepas tu, siapa dia orang punya musuh, apa dia orang punya threat kali ni, korang akan tengok cerita ni lah. Okay, so basically apa yang aku boleh cakap pertama sekali adalah untuk korang tengok cerita Agent Ali Movie 2 ni dan lebih menghayati, lebih faham dengan storyline dia dan lebih enjoy, actually korang kena tengok dulu Agent Ali musim 1, Agent Ali musim 2, lepas tu Agent Ali The Movie, lepas tu Agent Ali musim ketiga. Sebabnya cerita ni sangat-sangatlah heavily related to this for product of this franchise yang before this. So basically cerita ni sebenarnya macam boleh kata macam Marvel, macam MCU punya movies jugalah. Dia heavily related dengan produk-produk franchise yang sebelum ni. Maksudnya series dia, movie dia berkait rapat, dan aku boleh kata Agent Ali movie kedua ni berkait rapat dengan Agent Ali musim ketiga, di mana mesti komplit kan, macam mana Iris boleh jatuh ke tangan Alisha. Maksudnya kenapa Alisha pula yang pakai iris, dan kenapa si Ali ni tiba-tiba dapat projek Satria pula kan. So korang akan lebih faham kalau korang tengok dulu Agent Ali musim ketiga. Tapi nak faham musim ketiga, tengok musim kedua, tengok musim pertama, lepas akan tengok movie pula semua macam tu kan. So aku boleh kata, aku tak tahu ini plus point ataupun minus point untuk Agent Ali movie kedua ni, sebab dia bila kebergantungan filem tu terlampau kuat dengan orang kata yang sebelum-sebelum ni, filem atau series dia yang sebelum ni, dia akan jadi best untuk orang-orang yang macam aku, yang memang orang kata memang die hard fans lah, memang follow daripada awal lagi. Macam aku memang follow daripada awal lagi Agent Ali ni, memang series dia aku tengok, movie dia pun aku tengok. So aku lebih enjoy bila tengok movie kedua, Agent Ali movie 2 ni, sebab kita relatability dia tu kuat kan. However, untuk orang-orang yang tak pernah tengok produk daripada franchise ni yang sebelum-sebelum ni, macam Agent Ali movie, lepas tu dia punya 3 siri sebelum ni, diorang akan, bila diorang tengok, diorang masuk dalam wayang dan tengok Agent Ali movie kedua ni, diorang akan blur sikit. Diorang akan rasa macam macam diorang takkan faham. And benda ni berlaku dekat orang yang related dengan aku. Wife aku bila tengok cerita Agent Ali movie 2 ni dengan aku, dia cakap dia tak faham. Macam the first almost like half of the film dia tak faham. Kenapa macam ni, kenapa Ali ni macam ni, kenapa dia ni macam ni. Faham tak? Dia macam, sebabkan dia tak follow Agent Ali sebelum-sebelum ni. So bila dia tengok yang movie 2 ni terus, dia jadi tak faham. So tu aku kata, aku tak tahu sama ada ini pros atau cons. Sebabnya
untuk die hard fans, no problem. Okay, kita orang memang akan enjoy gila-gila lah. Okay, tapi untuk attract new audience untuk tengok AJ Ali, aku tak rasa movie kedua ni is the best. Orang kata dalam dia punya franchise ni, aku tak rasa movie kedua ni adalah satu yang kau patut recommend untuk orang tengok. Maksudnya kalau untuk new fans lah, untuk orang yang baru nak kata macam best je AJ Ali ni, pergi tengok lah AJ Ali movie kedua. Mungkin I'm not sure that's the best option lah. Sebab macam diorang tak akan faham dia tengok AJ Ali movie kedua ni. Korang kena suggest diorang tengok yang sebelum ni dulu, baru tengok movie ni, baru diorang faham. Sebab itulah sebab memang wife aku dia macam blur-blur dia tengok. Sebab macam, and aku rasa benda tu akan jadi dekat orang-orang lain juga yang memang tak pernah tengok AJ Ali. Sebab memang kebergantungan dia sangat kuat dengan franchise dia sebelum ni, membuatkan filem ni agak dekat pada fan-fan AJ Ali, tapi jauh untuk fan-fan baru ataupun basically normal audience lah. Audience yang memang bukan peminat tegak AJ Ali tapi nak tengok cerita AJ Ali lah. So, okay, itu satu point yang pertama lah yang aku boleh cakap pasal AJ Ali movie kedua ni. Okay, aku nak cakap pasal benda yang aku suka dulu. Of course, tak boleh lari, animation dia memang cantik gila. Masih mengekalkan animation yang cantik. Sama macam kita tengok AJ Ali sebelum ni lah. Kalau korang tengok daripada awal, korang boleh tengok dia orang punya progress tu. Daripada AJ Ali yang musim pertama lagi, nampak dia punya animation macam biasa, tapi dia upgrade. Each season dia upgrade jadi lagi cantik. And masuk movie, masa movie pertama dulu nampak lagi cantik. Lepas tu masuk musim ketiga, aku tak ingat dia punya flow macam mana. AJ Ali musim 1, movie 2, 3 ataupun 1, 2, movie, lepas tu AJ Ali musim ketiga. Aku tak ingat macam mana flow dia, tapi macam tu lah lebih kurang. So, setiap kali produk baru keluar, animation dia tu makin upgrade. So, aku boleh kata AJ Ali movie kedua ni pun nampak cantik. Okay, visually pleasing to the eye. And walaupun aku boleh kata certain okay, sorry guys, certain scene ataupun certain scene tu nampak macam a bit macam game sikit. Faham tak maksud aku? Macam dia macam tak cinematic sangat lah. I would say tak cinematic sangat. Macam certain animation nampak cinematic tau. Tapi AJ Ali ni dia tak ke arah tu. Tak ke arah macam cinematic punya scene, cinematic punya shot, tak. Dia lebih ke arah animation yang cantik lah. Animation dia tu cantik, tapi certain scene tu dia punya, orang kata layout scene tu nampak macam game sikit kadang-kadang. So macam bila nampak macam game, kadang-kadang dia punya motion atau pergerakan watak-watak tu kadang nampak macam a bit, tak tahu apa istilah dia, gamey lah kot, macam terlampau, tak nampak real sangat lah. Tapi still aku boleh kata animation dia cantik and tak mengacau lah kita untuk tengok kan. Okay, itu first. Second, aku rasa ini point yang paling, orang kata point yang paling utama lah. Aku rasa dia punya advantage kat sini, which is dia punya fighting sequences. Okay, fighting sequences dalam cerita ni I would say banyak dan satisfying to watch. Sebab dia punya fighting sequences tu cantik tau. Most of the fighting sequences dia tu nampak very matured and nampak macam best lah tengok. Faham tak? Dia very exciting, very thrilling and banyak. Dia selang 2-3 scene kau akan dapat lagi fighting scenes. Selang 2-3 scene kau dapat lagi. So macam you will never get enough of it lah. Memang banyak gila fighting sequence ni, dan fighting sequence dia tu puas untuk kau tengok, especially untuk peminat, orang kata action sequence lover macam aku ni. Aku memang puas lah tengok AJ Ali ni. Memang banyak fighting sequence dia, and dia tak nampak macam fighting sequence yang bodoh-bodoh macam buat sekadar buat, tapi memang nampak ada dia punya koreografi yang maybe dia jadikan sebagai rujukan dan dibuat sebagai animation. So memang cantik and syok bila tengok dia orang fight dan cerita ni. Itu aku rasa point yang paling besar untuk AJ Ali movie kedua ni. Okay, then apa lagi aku suka, of course dia punya storyline pun. Aku rasa storyline dia agak dia macam aku cakap tadi, continuity dia tu sangat kuat. So benda tu membuatkan aku rasa macam tak sabar nak tengok Agent Ali musim keempat. Macam tu. Sebab selalunya dia akan, satu movie dia akan break, dia akan bagi series, lepas baru another movie macam tu kan. So aku rasa dia akan sambung apa, sebab dia macam ada satu cliffhanger yang agak besar juga kat hujung
kat ending filem ni. Dia bukan cliffhanger lah. More like macam dia cliffhanger tapi dia ada ending tapi dia ada cliffhanger juga. Macam tu lah. So cliffhanger tu aku rasa mungkin akan disambung dekat musim keempat Eja Ali. Maybe lah kan. So continuity dia yang kuat tu membuatkan kita rasa macam nak lagi tengok Eja Ali. Tak kira sama ada series ke apa. Next product daripada Eja Ali lah saya cerita. So benda tu membuatkan aku rasa storyline dia agak best juga dari segi continuity. Tapi macam aku cakap dia lah, benda ni boleh jadi cons kepada orang yang tak pernah follow Eja Ali. Sebab dia akan rasa macam cerita apa ni aku tak faham lah, faham tak? Tapi aku suka storyline dia pun lebih, pada aku dah cerita ni dia agak lebih berat ke arah, okay, aku bandingkan dengan Eja Ali movie first lah. Okay. Eja Ali movie pertama boleh nampak dia lebih fokus pada hubungan Ali dengan mak dia yang dah lama tak ada ni tau. Dia macam nak dia ketengahkan isu tu. While Agent Ali movie kedua, dia ketengahkan hubungan ni antara Ali dan juga dia punya kawan ni, which is Alisha. Dia ketengahkan betapa diorang ni kawan baik daripada dulu lagi dan something happen in this movie yang membuatkan benda tu jadi lebih, orang kata ni lah, korang lebih appreciate lah diorang punya relationship dalam the whole franchise ni. Eja Ali dengan Alisha ni, faham tak? So, boleh kata yang membawa cerita ni bukan saja movie kedua ni bukan saja Ali tapi Alisha sebenarnya. Alisha ni mainkan peranan penting ke untuk storyline dan plot untuk movie kedua ni. Sebab memang emotionally Alisha ni yang bawa. Macam tu lah, boleh kata macam tu lah. While Ali ni lebih kepada action dan sebagainya lah. And aku boleh kata storyline dia quite interesting kat lah. Aku suka lah sebab macam dia membuatkan kita tak hanya fokus kepada Ali semata-mata. And satu lagi, apa yang aku suka pasal storyline dia is dia punya villain. Sebab macam villain dia tu datang daripada mata sendiri. Dan villain tu dia datang daripada benda yang sepatutnya dia macam mana? Filem ni dia tease macam dia fokuskan benda tu, tapi sebenarnya benda tu sebenarnya jadi sebab kenapa wujudnya villain ni. So and benda tu sebenarnya aku rasa benda tu ada, dia macam ada reference ke MCU juga sebenarnya. Sebab MCU dah buat benda ni dekat filem dia sebelum ni. So aku nampak macam ada reference tu lah. Aku boleh kata. Tapi still ada lah originality tu. Okay. Okay, itu benda yang aku suka pasal Eja Ali. Okay. So basically memang aku enjoy gila-gila lah. Tapi ada juga benda yang aku rasa kurang. Yang pertama aku boleh kata yang pasal tadi lah. Yang pasal dia punya sebab kebergantungan dia yang terlampau kuat dekat franchise yang produk franchise yang sebelum ni. So benda tu jadi kadang-kadang orang yang tak pernah, bukan kadang-kadang, orang yang tak pernah tengok Eja Ali akan rasa blur macam ni. So itu kekurangan pertama. So aku masukkan jugalah. Aku masukkan dia dalam kelebihan tapi aku masukkan juga dalam kekurangan. Yang pertama. Yang kedua, aku rasa kekurangan cerita ni dia macam ni tau. Bila aku tengok Eja Ali movie kedua ni, there's something missing tau. Aku rasa macam ada satu benda yang miss dalam cerita ni. Yang aku miss. Yang aku rasa macam tak ada, sama macam aku tengok Eja Ali movie first dulu. Aku cari apa benda yang macam tak ada. Macam aku rasa ada satu benda that emptiness, ada satu kekosongan dalam cerita ni. And bila aku korek-korek balik, bila aku fikir balik, aku rasa aku tahu apa benda yang tak ada tu, which is that satu goosebump scene. Okay. Aku reference ke Agent Ali movie pertama. Masa Agent Ali movie pertama, ada satu moment yang dia bagi kau goosebump tau bila kau tengok cerita movie Agent Ali movie pertama tu, which is masa dia masuk override mode. Okay, masa Agent Ali masuk that override mode dan bila dia punya rambut jadi putih, dia punya ni putih semua, nampak macam style lah. And masa dia keluar dalam override mode tu, kau rasa that goosebump tau. Kau faham tak? Tapi filem ni missing that thing. Dia missing that goosebump feeling. Okay. Dan aku rasa aku tahu kenapa. Sebabnya, okay, Satria. Okay. Satria sepatutnya jadi macam satu mode baru untuk Ali lah basically. Sebab override mode tu diperkenalkan dalam Agent Ali movie pertama dan movie kedua ni pun ada juga override mode tu. While dalam movie kedua, sepatutnya Satria ni jadi mode baru ataupun Ali yang baru lah kan. Sebab dia pakai suit macam robot, macam Iron Man macam tu lah kan. Tapi benda tu dah okay, first dia dah tease awal lah. Maksudnya dalam teaser trailer semua kita dah nampak yang suit tu dia macam nanobots kan, nanobots lah kan. Dia dia masuk ke badan Ali dan jadi satu suit kan. And benda tu dah di-tease awal dalam teaser trailer kat YouTube. So benda tu dah jadi macam, sebab aku sebenarnya mengharapkan dia orang tak tease, tak tunjuk
full, orang kata rupa full suit tu dia tak tunjuk lagi dalam trailer, tapi dia tunjuk. So benda tu dah jadi satu, orang kata dah hilang lah satu goosebump kau, macam hilang satu macam excitement kau ternanti-nanti macam mana rupa Satria ni. Okey, tu satu. Yang kedua, dalam filem ni Satria tu memang dah diperkenalkan dari di awal filem lagi. Maksudnya, dan cara dia introduce Satria masa awal-awal, minit-minit awal filem tu pun macam dia introduce macam tu je, tanpa ada that, orang kata biasalah bila kita nak introduce suit baru ataupun karakter baru, dia akan ada that epic scene kan. Dia tak ada epic scene tu. Epic scene tu ada di tengah-tengah masa dia nak pakai nanobots tu kan. Bila nanobots masuk ke badan Ali dah jadi suit tu, benda scene tu ada tapi di tengah-tengah. So benda tu jadi macam dia anti climactic sikit lah saya cerita. Sebab macam I was expecting Satria tu jadi satu benda yang, jadi satu solusi yang paling besar untuk dia kalahkan villain dalam cerita ni. Tapi dia turns out to be different lah. Tapi walaupun benda tu different, aku rasa dia boleh buat Satria tu macam jangan aku rasa satu kesalahan di mana bila dia introduce Satria ni di awal-awal filem tu lagi. Maksudnya masuk je terus dah tunjuk dah Satria tu macam mana. Dan bila dia tunjuk cara dia introduce Satria tu dalam screen tu pun macam, maksudnya dia, betul kata sepatutnya nak introduce satu benda yang baru, dia kena ada satu epic scene di mana dia tunjuk cara dia bertukar, cara suit tu masuk dengan dia punya nanobots kan, masuk ke badan Ali dah jadi satu suit. Benda tu patut ada pada awal dia nak introduce suit Satria tu, tapi benda tu ditunjuk kat tengah-tengah, di mana sedangkan kat awal ni dia dah tunjuk dah Satria ni dekat badan Ali. Faham tak? Tapi tiba yang epic scene yang di mana nanobots tu masuk ke badan Ali tu ada kat tengah. So dia tak ni lah, sebab kau dah tengok dah suit Satria kat Ali ni macam mana. So macam tak tahu tu. Maybe ada kaitan dengan dia punya storyline. Maksudnya macam mana pun terpaksa gak letak suit ni kat awal macam ni. Tapi aku rasa lah, to be honest, aku rasa dia boleh je buat macam tease sikit-sikit awal-awal. Maksudnya tak tunjuk full. Kalau ialah sebab epic scene tu kat tengah. So kat tengah ni baru kau akan nampak full suit tu. Macam tu. So I think it would be better like that lah kan, sebab kita tak nampak. Tapi itulah, aku rasa itu kekurangan. Okay, kalau fighting scenes adalah kekuatan utama cerita ni, kekurangan utama cerita ni adalah benda tu lah, di mana Satria tu tak di-introduce sebagai satu benda yang epic dalam cerita ni. So bila tak buat benda tu, it leads to filem ni jadi macam tak ada that goosebumps feeling. Tak ada that satu satu scene yang epic yang membuatkan kau rasa goosebumps. Tak ada benda tu. So aku rasa itulah benda yang missing untuk filem Agent Ali ni. So overall I would say I still enjoy it, tapi itulah ada dia tak rasa macam masa aku tengok Agent Ali movie first dulu. So disebabkan itu, I would give a rating of 9/10 untuk Agent Ali movie 2. And I would say disebabkan dia ada 2 end credit scene. Maksudnya pertama, lepas pada credit scene yang pendek tu, dia keluar satu end credit scene. Lepas tu ada credit panjang, lepas tu keluar lagi satu scene. Basically macam MCU lah. Aku boleh kata Agent Ali ni banyak reference ke MCU lah. Okay? So dia ada 2 end credit scene, dan aku boleh kata yang end credit scene dia ni akan membuatkan kau, kalau kau sebagai peminat Agent Ali, akan membuatkan kau rasa tak sabar nak tengok musim keempat akan jadi apa lah. Macam tu lah basically. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.